intelligence ataupun lebih cenderung kepada social intelligence. Jadi temuduga ni sebenarnya untuk menduga kita, untuk menguji sama ada kita ni bagus atau tidak dalam emotional intelligence ataupun social intelligence. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita berkomunikasi, dan adakah kita mempunyai ciri-ciri untuk menjadi seorang guru. Jadi semuanya bermula daripada mindset tuan empunya badan. Anda adalah apa yang anda fikirkan. Ini semua adalah berkaitan dengan mindset. Mindset yang betul, maka betul lah. Mindset yang salah, maka salah lah. Okey, ini semua bergantung kepada mindset kita sendiri. Macam mana kita nak setting? Adakah kita nak setting kita ni seorang bakal calon KPLI yang masih lagi belum habis membaca, habis menghafal tentang nama-nama menteri, atau kita nak fikirkan kita ni seorang calon KPLI yang sudah bersedia dan tidak sabar-sabar lagi untuk ditemuduga? Adakah kita ni calon KPLI yang masih lagi tidak yakin bagaimana untuk bercerita tentang diri sendiri, ataupun anda hendak fikirkan bahawa anda sudah pun membuat homework yang sepatutnya dan anda sudah pun banyak kali berlatih sebelum ini dan anda tidak perlu risau? Ini semua berkaitan dengan mindset kita, pemikiran kita. Jadi setiap manusia ni diberikan peluang. Setiap hari diberikan peluang. Jadi sama ada kita nak guna peluang itu ataupun tidak, itu terpulang. Jika kita tidak gunakan peluang itu, maka peluang itu akan digunakan oleh orang lain. Jadi baik hook baik keruk, nak atau tak nak, kita kena guna peluang yang diberikan. Jadi salah satu cara untuk kita menghadapi inferiority complex ni ialah dengan berkomunikasi dengan semua orang dan kita ceria dengan orang lain. Kita tidak mencari salah orang lain, kita mencari kebaikan orang lain, dan kita melihat potensi orang lain. Apakah potensi positif dalam diri orang lain? Bila kita melihat positif dalam orang lain, secara automatiknya orang juga akan menyukai kita. Dan kerana kita ni tidak mencari salah orang, dan kita ni membuatkan orang lain gembira. Orang lain gembira bila berada di samping kita dan bukan rasa tertekan dan rasa bosan dan sebagainya. Jadi kita ni sebagai satu sumber entiti positif. Bila entiti positif ni, orang lain pun suka berkumpul dengan kita, suka bersembang dengan kita, apa semua. Jadi jangan terlalu menyendiri dan mengasingkan diri. Even jikalau anda berada di maktab sekalipun ataupun di sekolah, kerana suasana di maktab dan suasana di sekolah, anda perlu menukarkannya kepada suasana family. Setiap ahli-ahli, setiap kawan-kawan sekelas anda nanti ialah family anda. Jika anda tidak mempunyai perasaan begitu, anda akan menderita kerana bawa diri seorang-seorang. Bila kita bawa diri seorang-seorang, kita akan menanggung tekanan seorang-seorang, kita akan tension seorang-seorang, kita tak nak perform, kita tak happy, kita murung, kita rasa tak yakin, dan kita mulalah mempersoalkan diri kita. Betulkah ini yang aku nak? Betulkah ini career yang aku perlukan, yang aku nak benar-benarnya? Jadi itu semua adalah hasil kesan daripada kita tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah inferiority complex ni. Jadi memang ramai. Saya ceritakan ada di dalam untuk posting seterusnya. Saya akan ceritakanlah satu kisah yang benar-benar berlaku ketika saya sendiri berada di maktab, di mana ia berlaku pada sahabat baik saya sendiri, di mana dia akhirnya tewas dalam memerangi perasaan ini. Jadi mungkin anda lihat ini bukan satu benda yang masalah yang besar, tapi jika anda tidak mencegahnya, ia akan membuatkan anda merana. Jadi tak apa, saya akan ceritakanlah kisah tersebut kepada anda supaya anda mendapat pengajaran dan mengambil langkah-langkah mencegah. Jadi kita sentiasa perlu memandang ke hadapan. Ingat lagi tak iklan Petronas tu, jalan mesti ke depan, bukan ke belakang. Lupakanlah perkara-perkara negatif ataupun anda pernah mengalami kegagalan sebelum ini, kerana jika tiada kegagalan maka tiada kejayaan. Anggaplah kegagalan itu sebagai motivasi untuk anda terus ke hadapan. Buangkan yang negatif, ambil yang positif. Sentiasa memandang ke hadapan, apakah plan-plan kita untuk 5 tahun selepas ini, untuk 10 tahun selepas ini, apa yang kita nak capai. Dan juga yang terakhir sekali ialah niat kita mestilah
ikhlas dan ingin berbakti kepada negara. Bila kita ikhlas, kita tidak akan berkira sangat, alah aku rugilah, alah kenapa macam ni, tak dapat ni, tak dapat tu. Kita kena ikhlaskan diri kita, kerana kerjaya guru ni kerjaya yang mulia. Setiap hari anda dapat pahala. Even kalau anda pergi mengajar sekalipun, naik kereta, naik motor, kalau anda accident, anda syahid. Anda tanya sendirilah sahabat-sahabat ataupun ustaz-ustaz tentang perkara ini. Kalau kita niat ikhlas nak mendidik anak bangsa, kita nak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang guru, seorang pendidik, jikalau kita meninggal sekalipun, mati sekalipun, kita meninggal dalam keadaan yang terhormat, murni, seolah-olah seperti seorang askar yang berjuang di medan perang. Bayangkanlah, jika tiadanya anda di sekolah rendah, jika tiada guru di sekolah rendah, jika tiada guru-guru kita dulu di sekolah rendah, bolehkah kita tahu ABC dan terus advance sampailah belajar hingga ke universiti ataupun peringkat master? Jika tidak diajar betul-betul dulu, cikgu-cikgu kita dulu tidak ajar kita betul-betul ABC 1, 2, 3, kita mungkin masih lagi berada di rumah dan masih lagi tiada pekerja apa semua. Dan niat kita ialah untuk berbakti kepada negara. Bila kita niat kita positif, kita nak berbakti kepada negara, kita nak sumbangkan sesuatu kepada murid, kepada rakyat setempat, kepada bidang pendidikan, jadi kita tidak akan memikirkan perkara yang negatif. Apa-apa pun yang datang, kita akan sabar dan menganggapnya sebagai satu ujian. Kerana di sekolah atau di maktab sekalipun, kita memang sentiasa diuji, akan sentiasa ada cabaran-cabaran yang akan melanda kita. Hidup ini bukan satu yang senang, ia satu perjuangan. Kerja apa pun memang tidak ada satu kerja yang dianggap senang, tapi kita perlu ingat bahawa setelah kita menjejakkan kaki ke alam perguruan, kita sudah pun berada di satu alam yang baru. Jadi alam ini perlukan komitmen, perlukan semangat yang tinggi dan sentiasa ingin ke hadapan. Okey, untuk posting seterusnya saya akan membincangkan tentang beberapa perkara-perkara lain yang bersangkut paut dengan pekerjaan temuduga. Jadi saya harap anda mendapat beberapa input barulah daripada video ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.